Assalamualaikum. Saya harap semua pejuang Palestin dapat stay dan dengar ni. Ini tentang boykot kita. Kali ni kita nak jelas tentang kedudukan kita, pendirian kita, stand kita tentang Presiden Trump. Presiden Amerika Syarikat dijemput ke ASEAN Summit akhir bulan ni di Kuala Lumpur. Okey, persoalan kita nak kupas kenapa Trump tak patut datang ke Kuala Lumpur untuk ASEAN Summit 2025. Ini ASEAN Summit ke-47. Mulai 26 hingga 28 Oktober ni, Kuala Lumpur akan jadi tuan rumah ASEAN Summit ke-47. Jadi, Malaysia sebagai pengerusi, semua wakil-wakil negara ASEAN akan datang secara keseluruhannya. Dan tambahan dari jemputan negara ASEAN, kali ni ASEAN Summit jemput Presiden Trump, iaitu Presiden Amerika Syarikat. Okey, jika kita faham apa yang berlaku ASEAN Summit sebelum ni, Presiden Amerika memang ada dijemput. Tapi dalam total 47 summit adalah 2-3 kali diorang datang. Selain daripada itu, hanya wakil saja. Contohnya Joe Biden pernah datang sewaktu ASEAN Summit di Manila, Filipina. Selebihnya kebanyakannya summit hanya dihadiri oleh setiausaha negara Amerika saja, bukan presiden. Okey, kita lihat statement Menteri Luar kita, Tok Mat. Okey, Tok Mat cakap dia bagi perumpamaan. Dia kata ini kenduri ASEAN. Dia kata ini bukan kenduri Malaysia. Bermaksud bukan Malaysia yang jemput, tetapi komuniti ASEAN yang jemput. Dan secara diplomatiknya, kita tak boleh jemput orang ni dan kita jemput orang ni, kita tak jemput orang ni. Maksud Tok Mat macam tu. Dengan kata lain, dia jemput semua sebagai diplomatic procedure. Okey, dan di sinilah sebenarnya integriti kita diuji. Pendirian kita dinilaikan dan stand kita di mana. Okey. Namun logiknya, Tok Mat guna perkataan kenduri kan? Okey, kalau kenduri dibuat di rumah kita, tapi sebenarnya itu adalah kenduri daerah atau taman-taman terdekat. Tapi buat di rumah kita, kita sepatutnya tetap tak boleh ataupun takkan jemput orang yang menyokong musuh yang membunuh saudara kita sendiri. Kalau ada AJK kenduri tu, maknanya maknanya taman-taman lain AJK, sebab kita buat kenduri setempat kan. Kalau ada AJK yang itu tanya, kenapa kita tak jemput? Okey, kita patut jawab. Okey, sebab kita ada pendirian. Kita tidak menyokong mana-mana individu atau negara yang menyokong, membantu dan menyalurkan kewangan untuk genosid di mana-mana kat dunia ni. Okey. Kalau mereka negara yang bertanya tu tak setuju, tak apa, itu hak mereka. Nanti bila giliran tempat mereka pula jadi tempat kenduri, mereka boleh jemput siapa pun. Itu jemputan mereka. Okey, mereka boleh jemput siapa pun. Itu terpulang kepada mereka. Tapi dalam keadaan ini, sekurang-kurangnya integriti, jati diri, pendirian kita jelas. Dan bila kita tegas, rakan ASEAN lain lagi akan lebih hormat dengan pendirian Malaysia. Percayalah cakap saya.